Assalamualaikum. Hari ni pukul 2.40 petang. Hari Khamis 9 bulan April ya. Ni saya nak komen pasal Grab lah. Saya sekarang berada di Kuantan, Pahang, di Sri Gading. Jaya Gading, Masjid Jaya Gading. Saya nak komen pasal Grab ni. Rasa memang tiba masa lah kita kena push lah passenger supaya pakai drive lah. Supaya dia orang faham pakai InDrive, tambang lebih adil kepada pemandu. Jadi so fikirlah juga orang punya kan. Sebab apa? Macam tadi saya ambil daripada Widat College nak balik ke Galing lah. Sorry tutup alamat ya. Nak balik tutup alamat. Okey, RM8. Jadi kalau RM8, jadi Grab charge RM2.30 lah. Jadi kalau katakanlah tu saya dah bila passenger tu pelajar, saya cakap dia pakai InDrive nanti kan. Jadi supaya kami sebagai pemandu dapat RM10 penuh. Jadi tambang sama. Jadi Grab ni jadi pemandu kan dapat RM8, Grab charge RM10. Jadi why not tolong pasang InDrive, order. Jadi bila tu tambang RM10, kami dapat penuh lah. Penuh lah 0.925 tolak sikit je kan. Ada pula ni Grab tak habis lagi. Supaya besar. Tengok ni macam ni macam mana? Dah apa? Tutup dulu. Sorry. Mengganggu pula. Mengganggu. Bukan mengganggu maksudnya. Nanti nampak apa benda ni personal. Jadi yang tadi saya passenger Grab tadi, saya minta dia install InDrive lah lain kali. Jadi driver lain yang di Kuantan pun ramai lah pakai InDrive kan. Tak kisahlah, bukan saja saya kan, tapi semualah dapat tambang RM10, lagi RM2 tu. Commission cuma 0.9, super macam tak ada lah, super macam free. Macam saya zero commission sebab saya outstation. Saya base di KL. Kalau local pun InDrive untuk permulaan memanglah 10%. Tapi bila dah capai platinum 0.9% je. Jadi lebih banyak dapat, lebih semangat lah kan. Yang tadi saya tak nak, saya terpaksa buat trik baru lah. Bukan trik, daripada Polisas ke Masjid Khairan Jaya Gading yang saya sekarang ni 21 km. Tadi saya lepas hantar passenger yang tadi, yang baru tadi, yang kata suruh install InDrive. Yang ni saya suruh dia install InDrive, tapi dia tak install pun, tak tahu sebab apa. Jadi saya Grab ni kan dia auto accept. Betul. Tapi saya tadi berada 5 km menghala ke bandar. Jadi Grab assign saya. Jadi auto accept. Saya tengok ini 20 km ni. Tengok dulu macam mana apa saya nak buat. Saya tak terus cancel sebab saya tak berapa nak jalan jauh sangat. Tapi tengok macam mana. So saya patah balik lah 5 km nak sampai ke Polisas, 5 traffic light. Jadi total masa yang saya ambil pun lama. Daripada Polisas nak sampai ke sini 20 km tu masa agak lama lah. Termasuk masa saya patah balik nak sampai ke sana, ambil dia orang 4 orang passenger. Saya awal-awal lagi cakap dalam telefon saya cakap, "Dek, nak pergi sana urgent ke?" Okey, nak sampai sebelum pukul 2. Okey lah, masa tu pukul 1.25. Jadi kalau saya cancel tu, kemungkinan dia akan lambat lah. Jadi saya fikir okey, biar dulu. Adik tolong install InDrive. Sampai sana kan kita kau tim semula harga.
Jadi saya tanya dia harga berapa Grab charge. Dia beritahu lah. So, jadi bila dah sampai sana, dah masuk dalam kereta, saya cancel kan Grab. Saya cancelkan Grab. Dan saya suruh dia cancelkan dia punya order. Supaya nanti jangan pula, nanti ada driver lain pula. Ingatkan apa? Dah masuk dalam kereta, saya dah berjalan dah mengalir ke destinasi. Jadi sampai sana 21 kilometer, kena masuk sikit dah ke dalam. Jadi rumah kampung, bukannya nak pergi ke masjid ni, tapi nak pergi rumah kampung. Jadi kalau driver lain, kemungkinan dia sampai masjid ni je lah. Lepas tu dia orang 4 orang budak perempuan pakai kasut tinggi, pakai cantik-cantik, nak beraya, kena jalan kaki dalam hujan. Jadi saya takkanlah saya nak buat macam tu kan. Saya hantar sikit masuk sikit je ke dalam, jalan tak berapa elok. Okey. Lepas tu berapa total tadi? Grab kata 21. Passenger bayar 21. Jadi saya kata okey dik, 20 je lah. Okey lah bayar cash. Passenger ni bayar cash bukan Grab Pay. So, itulah gayanya. Kita nak ke tu lah. Nak ke bulat-bulat ke kan? Nak ke penuh. Bukanlah kita, yelah memanglah secara, tak tahulah secara legal tak legal kan. Andai kata tu kan, passenger apa, naik kereta kita bawa tanpa menggunakan app. Jangan kena tahan sudah lah. Tu je. Tapi kita ni nak, yelah kita nak RM1 sekilo kan. Nak RM1 sekilo. Ada ke tadi RM18 je sebenarnya Grab nak bagi kita. Nak bagi saya. Jadi itulah. Kalau dia orang tak nak juga pasal InDrive, nak buat macam mana kan. Tapi itulah. Kalau boleh InDrive lah sendiri kena promote lebih itulah, marketing kepada orang ramai, kepada pengguna. Jadi 21 kilometer. Dah lah 21 kilometer tambah 5 kilometer tu bukannya 5 kilometer santai, 5 kilometer patah balik rushing, 5 traffic light. Kereta laju-laju, kereta sibuk, jalan sibuk. So gitulah, saya agak itulah sikit. Bukanlah saya nak suruh buat benda-benda yang nak trik-trik ni kan, tapi saya rasa terpaksa lah sebab saya banyak kos pula. Kereta ni baru lepas repair 500, tayar sebiji dah 100, tayar sebiji lagi 50, tayar second hand, tayar spare dah 80, aircon 400. Jadi janganlah sampai jadi hamba kepada kerja, hamba kereta pula dah. Saya asal dulu buat ni hanya untuk fun, untuk iyalah kan, untuk, dan juga untuk, memanglah untuk tambahan lebih kan, income lebih. Tapi dah banyak pula modal, dah lah insurans naik harga, saya itulah, insurans naik 500. Tapi income macam tu juga, rasa macam patutnya kita kena demand lah. Kita kena demand lah company-company ni bagi lebih banyak. Cut commission tu kecil sikit lah. Janganlah jadi lalu terbosan lah kan. Nanti kan saya saya stop buat yang ni, yang Grab ni. Saya buat InDrive je, era KL. Okey, insyaAllah selamat maju jaya.